Hai, nama saya Darshni Ganesan, nombor matrik I24207855. Khusus Penumbuhan dan Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak. Hari ini, saya akan berkongsi tentang reka bentuk dan pengurusan sudut pembelajaran di Taska Ceria Bestari. Jom! Okey. Sudut pembelajaran ini sebenarnya ruang khas dalam taska untuk membantu kanak-kanak belajar sambil belajar. Untuk taska, sudut ini kena simple dan selamat sebab kanak-kanak masih kecil. Di Taska Ceria Bestari, terdapat pelbagai sudut seperti sudut membaca, sudut blog dan sudut seni. Setiap sudut dilengkapi dengan bahan pembelajaran seperti buku, cerita atau alat bermain pendidikan, blok binaan dan bahan seni. Ciri-ciri sudut pembelajaran yang baik termasuklah selamat untuk kanak-kanak, bersih dan teratur, mempunyai percayaan yang mencukupi, bahan mudah dicapai oleh kanak-kanak. Biasanya, setiap sudut ada fungsi yang berbeza. Contohnya, sudut bermain bebas. Di sini kanak-kanak boleh bermain dengan mainan patung, bola atau mainan lembut. Aktiviti ini bantu mereka jadi lebih aktif dan seronok. Selain itu, ada sudut pembaca yang ada buku bergambar, karpet dan bantal kecil. Walaupun mereka belum pandai membaca, mereka boleh tengok gambar dan mengenalkan objek. Seterusnya, sudut blok. Kanak-kanak boleh bina sesuatu guna blok besar. Aktiviti ini bantu perkembangan motor halus dan juga kreativiti mereka. Sudut seni pula, kanak-kanak boleh mewarna atau conteng guna krayon yang selamat. Ini bantu mereka luangkan perasaan dan tingkatkan kreatifnya. Selain itu, ada juga sudut mainan peranan. Contohnya dapur mini. Di sini kanak-kanak boleh berlakon dan guna imajinasi mereka, contohnya berpura-pura memasak atau menjadi ibu bapa. Dan juga sudut muzik, di mana kanak-kanak boleh menyanyi, menari atau bermain alat muzik ringkas seperti tamborin. Ini bantu perkembangkan emosi dan keyakinan diri. Semua sudut ini perlu disusun dengan kemas menggunakan bahan yang selamat, tidak tajam dan bersaiz sesuai supaya kanak-kanak mudah capai dan guna sendiri. Selain itu, warna dan hiasan juga penting untuk menarik minat kanak-kanak supaya mereka lebih seronok berada di sudut pembelajaran. Perkembangan kanak-kanak. Sudut pembelajaran sangat penting dalam menyokong perkembangan kanak-kanak. Dari segi kognitif, kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran berfikir, membaca dan menyelesaikan masalah. Dari segi fizikal, aktiviti seperti menyusun blok membantu perkembangan motor halus. Manakala dari segi sosio-emosi, kanak-kanak belajar berkongsi, bekerjasama dan berinteraksi dengan rakan-rakan. Seterusnya, daripada teori Yuri Bronfenbender, sudut pembelajaran ini berkaitan dengan teori daripada Yuri Bronfenbender iaitu model ekologi. Model ini menekankan bahawa persekitaran memainkan peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Oleh itu, persekitaran pembelajaran yang kondusif akan membantu kanak-kanak belajar dengan lebih efektif dan menyeronokkan.
Seterusnya, cabaran dan penyelesaian. Antara cabaran dalam menyediakan sudut pembelajaran adalah kekurangan ruang dan kos bahan yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pihak pengurusan boleh menggunakan ruang secara kreatif. Contohnya menggunakan rak pelbagai fungsi. Selain itu, bahan kita semula juga boleh digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk menjimatkan kos. Susunan perabot yang sistematik juga membantu menjimatkan ruang dan menjadikan persekitaran lebih teratur. Seterusnya, penutup dan refleksi. Kesimpulannya, sudut pembelajaran yang baik dapat membantu mengembangkan kanak-kanak secara menyeluruh daripada segi fizikal, kognitif dan sosio-emosi. Melalui tugasan ini, saya dapat memahami bahawa persekitaran pembelajaran yang sesuai sangat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Sekian, terima kasih.